Pada malam Christmas ataupun Christmas Eve baru-baru ini, Tok Guru Nik Aziz telah berjumpa dengan Duli Yang Maha Mulia Agong. Dan mengikut cerita, perjumpaan tersebut telah dianjur atau telah diaturkan oleh bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Mengikut cerita, apabila Tok Guru Nik Aziz di hospital di Kelantan, Tun Abdullah telah melawat Nik Aziz dan telah beritahu Nik Aziz bahawasanya Duli Yang Maha Mulia Agong ingin berjumpa dengan Nik Aziz pada malam Christmas. Maka Nik Aziz pun pergilah ke Istana Terengganu di Kuala Lumpur. Dan Nik Aziz terkejut apabila di dalam perjumpaan yang sama, Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri juga hadir. Nik Aziz berasa marah kerana beliau merasa yang beliau ditipu. Beliau diberitahu yang perjumpaan ialah di antara beliau dan Agong. Dan beliau tidak diberitahu yang Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri juga akan hadir. Nik Aziz terkejut dan telah merasa tidak senang apabila dia dapati yang Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri juga hadir di dalam satu perjumpaan di mana beliau diberitahu ialah di antara beliau dan Agong sahaja. Apa tujuan perjumpaan tersebut? Tujuan perjumpaan tersebut ialah untuk Agong menjadi orang tengah bagi menyatukan PAS dan UMNO. Dan hujah yang telah dibangkitkan ialah orang Islam di dalam bahaya. Orang Islam menghadapi musuh. Dan orang Islam perlu bersatu. UMNO dan PAS perlu bersatu demi untuk kepentingan Islam. Tetapi, siapa dia musuh orang Islam ini? Siapa yang dimaksudkan yang membahayakan orang Islam? Sudah tentu maksud UMNO ialah orang bukan Islam. Oleh kerana itu, UMNO menjemput PAS untuk bersatu demi kepentingan Islam. Adakah UMNO menganggap orang Cina, orang India, orang Kadazan, orang Dusun, orang Dayak dan seterusnya, semua suku kaum yang bukan beragama Islam itu ialah musuh? Adakah ini maksud UMNO? Selagi bukan Melayu, selagi bukan Islam, maka itu ialah musuh kepada orang Melayu Islam. Ini bercanggah dengan dasar satu Malaysia. Dasar satu Malaysia ialah untuk menyatukan semua rakyat Malaysia, tak kira kaum ataupun agama. Tetapi tindakan baru-baru ini untuk mendesak PAS bersatu dengan UMNO untuk menghadapi musuh Islam, ini bercanggah dengan dasar satu Malaysia. Bermaknanya UMNO tidak ikhlas. Adakah UMNO tidak ikhlas di dalam desakan untuk orang Islam bersatu, iaitu UMNO dan PAS bersatu? Atau mungkin UMNO tidak ikhlas di dalam dasar satu Malaysia? Saya rasa UMNO tidak ikhlas di dalam kedua-duanya. UMNO yang sebenarnya bukan nak sangat bersatu dengan PAS. Tapi UMNO tahu, kalau mereka tidak bersatu dengan PAS, maka pilihan raya akan datang, UMNO akan menghadapi kesukaran. Jadi demi untuk kepentingan pilihan raya, demi untuk memenangi pilihan raya, maka UMNO ingin bersatu dengan PAS. Bukan kerana Islam, bukan kerana bangsa, bukan kerana agama, tapi kerana kuasa politik. Itu yang sebenarnya. Dan dasar satu Malaysia juga ialah satu dasar yang karut.
Kerana satu Malaysia sekiranya dilaksana dengan ikhlas, maka tidak timbul lagi isu kaum ataupun isu agama. Maka semua kaum, semua agama sama rata. Maka orang Islam atau bukan Islam, orang Melayu atau bukan Melayu, dianggap sebagai rakyat Malaysia, sama taraf, satu taraf, dan tidak ada perbezaan di antara satu sama lain. Nik Aziz telah menjawab desakan ataupun jemputan untuk PAS bersatu dengan UMNO dengan memberi ceramah tentang perkataan atau istilah Allah. Mengikut cerita, Agong tidak senang dengan lecture atau kuliah yang diberi oleh Nik Aziz. Maka sekerat jalan Agong pun minta undur dan telah meninggalkan majlis. Nik Aziz juga mengambil kesempatan apabila Duli Yang Maha Mulia Agong keluar. Nik Aziz juga beri alasan yang beliau tidak sihat dan beliau juga tinggalkan majlis. Gagal sekali lagi. Satu lagi usaha di dalam banyak usaha untuk UMNO menjemput PAS bersatu dengan UMNO. PAS telah tolak bulat-bulat. PAS tidak ada niat untuk bersatu dengan UMNO. Padahal PAS berniat untuk bersatu dengan DAP dan PKR di dalam gabungan Pakatan Rakyat. Itu ialah hasrat PAS dan hasrat Nik Aziz. Dan UMNO tidak akan berhenti di sini. UMNO akan cuba sekali lagi untuk menjemput dan mendesak dan merayu PAS untuk bersatu dengan UMNO. UMNO seperti orang gila talak. Sudah cerai tapi tidak menerima hakikat yang telah dicerai. Dan masih terbayang-bayang, masih termimpi-mimpi untuk kahwin semula dengan PAS yang telah lama meninggalkan UMNO dan tidak lagi berhasrat untuk bersatu dengan UMNO.